Pada hari kejadian, sekitar jam 9.26 malam, ketika mangsa berada di rumahnya bersama-sama dengan dua orang anaknya iaitu Nur dan Ida, bukan nama sebenar, suami mangsa telah pulang ke rumah. Setelah pintu dibuka oleh Nur, mangsa telah mengikuti suaminya itu masuk ke dalam bilik tidur. Mangsa telah menolak giliran bermalam bersama suaminya dan meminta suaminya itu pergi ke rumah isterinya yang lain. Ini telah menimbulkan pertengkaran di antara mangsa dan suaminya. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah mangsa menolak giliran bermalam bersama suaminya dan meminta suaminya itu pergi ke rumah isterinya yang lain, mangsa kemudiannya telah masuk ke dalam bilik anaknya untuk menyembunyikan gunting yang berada di laluan luar menghala ke dapur disebabkan bimbang suaminya iaitu suspek akan menggunakan senjata tersebut. Tiba-tiba suspek telah masuk ke dalam bilik anaknya itu dengan membawa dua bilah pisau di kiri dan kanan tangannya. Menurut mangsa, suspek telah mengugut untuk membunuhnya sekiranya mangsa pergi lagi ke mahkamah untuk buat tuntutan cerai sambil suspek mengacu pisau kepada mangsa. Pada ketika itu, dua orang anak mereka itu iaitu Nur dan Ida menyaksikan kejadian tersebut. Mangsa berasa sangat takut pada ketika itu kerana jarak antara beliau dan suaminya pada masa itu kira-kira 3 kaki sahaja. Lebih-lebih lagi dalam keadaan suspek sedang mengacu pisau kepadanya. Mangsa juga mengatakan yang suaminya terus-menerus menuduhnya mahu menghabiskan hartanya, menyusahkan dia dan suspek mengatakan yang mangsa berasal dari keturunan yang jahat. Selepas itu, suspek kemudiannya berlalu pergi, meninggalkan rumah dan mangsa terus mengunci rumahnya. Mangsa seterusnya dengan segera pergi ke balai polis terdekat untuk membuat laporan. Bertindak atas laporan tersebut, suspek dapat diberkas polis. Suspek kemudiannya diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Adakah benar dengan dakwaan mangsa ini? Adakah benar suspek ada membuat ugutan untuk membunuh isterinya? Suspek yang bernama Roslan Awang Muhammad telah didapati menakutkan secara jenayah dengan ugutan hendak menyebabkan kematian kepada isterinya yang berusia 49 tahun bertempat di sebuah kampung yang terletak di Kuala Kerau dalam daerah Temerloh dalam negeri Pahang pada 31 Oktober 2019 kira-kira jam 9.26 malam. Roslan didakwa di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan atas kesalahan ugutan jenayah dan hukuman bagi Seksyen 506 ini terbahagi kepada 2 kategori. Bagi hukuman pertama adalah penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi hukuman kedua pula adalah jika ugutan melibatkan kematian, cedera parah, membakar harta atau memfitnah, hukuman boleh meningkat sehingga 7 tahun penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Semasa perbicaraan di mahkamah, mangsa dapat mengecamkan 2 bilah pisau yang dipegang suaminya pada masa kejadian. Mangsa juga dapat mengecamkan laporan polis yang dibuatnya bernombor Kuala Kerau Report 998/19. Dalam laporan polis tersebut, mangsa ada menyatakan yang beliau bimbang akan keselamatan dirinya. Ketika ditanya oleh pihak pendakwaan di mahkamah, mangsa mengatakan yang beliau takut jika beliau tidak buat laporan polis, suaminya akan mengugutnya lagi dan anak-anaknya juga. Mangsa turut mengatakan yang suaminya itu pernah mengugutnya juga sebelum ini dengan mengacukan parang sembelihan kerbau. Mangsa mengatakan kesan dari kejadian ugutan bunuh ini membuatkan dirinya rasa tidak selamat dan jika mangsa tidak membuat tuntutan cerai dan buat laporan polis, mangsa merasakan keadaan anak-anak juga tidak selamat. Kedua-dua anak tersebut iaitu Nur dan Ida telah memberikan keterangan di mahkamah dan kedua-dua anak itu mengesahkan ada melihat ayahnya menunjukkan 2 bilah pisau tersebut kepada ibunya. Ida turut menyatakan bahawa beliau melihat ayahnya menghayunkan dan mengacukan pisau kepada ibunya dan mengugut untuk membunuh ibunya. Secara tiba-tiba, saya lihat ayah telah menghayunkan pisau yang dipegangnya, lalu mengacukan pisau kepada emak dan mengugut jika emak saya pergi lagi ke mahkamah untuk uruskan penceraian, ayah akan bunuh emak.
Saya jadi takut dan sangat terkejut dan hanya senyap sahaja. Setelah itu, ayah terus keluar dari rumah selepas meletakkan semula pisau di dapur rumah. Begitu juga dengan keterangan Nur yang memperihalkan perkara yang sama di pernyataan saksi beliau. Saya menjadi takut dan sangat terkejut kerana saya melihat ayah telah mengacu-acukan pisau kepada emak dan mengugut jika emak saya pergi lagi ke mahkamah untuk uruskan penceraian, ayah akan bunuh emak. Saya menjauhkan diri sedikit lebih kurang 3 meter dari ayah dan saya mendiamkan diri dan takut untuk mencelah kerana saya bimbang ayah boleh mengapa-apakan saya, kakak dan emak saya yang ketika itu berada dekat dengan ayah. Emak juga tidak menjawab apa-apa dan hanya senyap sahaja. Apabila dilihat emak tidak membalas apa-apa atau menjawab pertanyaan ayah, ayah pun terus keluar dari rumah dan ayah telah meletakkan semula pisau di tempat pisau di dapur. Mangsa tidak bersetuju dengan cadangan tertuduh bahawa dua bilah pisau tersebut diberikan pilihan kepada mangsa untuk digunakan bagi membunuh tertuduh. Malahan tertuduh menyatakan yang dia tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap isterinya itu. Apa yang menarik dalam kes ini adalah keterangan saksi-saksi iaitu Nur dan Ida yang menyatakan bahawa ibu mereka tidak menjawab apa-apa kepada ayah mereka dan hanya senyap sahaja, dan selepas itu ayah mereka keluar dari rumah selepas meletakkan semula pisau di dapur rumah. Ini bermaksud keterangan bahawa tertuduh telah menghunuskan dua bilah pisau kepada mangsa adalah satu fakta yang tidak dapat disanggah melalui keterangan Nur dan Ida. Begitu juga perkataan yang dikatakan ugutan yang dilontarkan oleh tertuduh kepada mangsa juga telah disahkan didengari oleh kedua-dua anak mereka. Ini adalah disebabkan semasa kejadian tersebut, keterangan menunjukkan bahawa hanya ada 3 orang itu sahaja, iaitu mangsa, Nur dan Ida di dalam rumah tersebut. Malahan tertuduh sendiri tidak menafikan bahawa terdapat 2 pisau tersebut dan terdapat isu berkenaan rujukan ke mahkamah syariah untuk penceraian juga tidak dinafikan. Dalam kes ini, tertuduh telah mengendalikan perbicaraannya di mahkamah majistret secara berseorangan tanpa diwakili oleh peguam. Di akhir perbicaraan kes, Hakim Mahkamah Majistret telah mensabitkan tertuduh dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dari tarikh jatuh hukum serta denda RM10,000. Jika tertuduh tidak membayar denda, tertuduh akan dikenakan 6 bulan penjara tambahan. Tertuduh terkilan dan juga tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Majistret itu. Tertuduh kemudiannya memfailkan rayuan terhadap sabitan dan hukuman ke peringkat Mahkamah Tinggi. Apakah keputusan Mahkamah Tinggi? Adakah tertuduh benar-benar bersalah ataupun tidak? Ketika perbicaraan rayuan di Mahkamah Tinggi, tertuduh mendakwa yang dia tidak mempunyai niat untuk mencederakan maupun membunuh isterinya. Namun yang demikian, niat atau mens rea iaitu niat jahat yang dimaksudkan ialah dalam menggunakan atau melontarkan perkataan yang boleh dikatakan sebagai ugutan jenayah. Tindakan tertuduh yang memegang 2 bilah pisau yang disaksikan oleh mangsa dan kedua-dua anak mereka adalah konsisten dengan niat tertuduh melakukan ugutan jenayah tersebut. Oleh itu, dapatan Hakim Mahkamah Majistret bahawa intisari kesalahan di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan dibaca bersama dengan hukuman di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan telah membuktikan satu kes prima facie adalah sesuatu yang betul dan tiada alasan untuk Mahkamah Tinggi menolak dapatan tersebut. Apa yang penting bagi pertuduhan di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan ialah tindakan seseorang yang membuat ugutan jenayah sehingga menyebabkan ketakutan. Fakta bahawa mangsa tidak menggigil atau menangis dan hanya membatukan diri sahaja sebenarnya adalah tindakan spontan ekoran daripada pengucapan ugutan jenayah tertuduh kepada mangsa. Sekiranya mangsa mengambil tindak balas, mangsa akan dicederakan oleh tertuduh. Oleh yang demikian, ketiadaan keterangan bahawa mangsa menangis atau menggigil tidak menjejaskan kes pendakwaan serta tidak mencacatkan intisari kesalahan di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan yang telah dibuktikan melalui keterangan-keterangan pendakwaan di akhir kes pendakwaan. Dalam kes jenayah,
Aktor serius iaitu perbuatan fizik yang dilarang tidak semestinya memerlukan tindakan fizikal. Dalam kesalahan di bawah Seksyen 503 Kanun Keseksaan yang melibatkan ugutan jenayah, aktor serius adalah apa yang diucapkan melalui lidah tertuduh yang disokong dengan tindakan menghayun-hayunkan pisau tersebut yang disaksikan oleh Nur dan Ida. Oleh itu, hujahan pihak tertuduh bahawa aktor serius tidak dibuktikan oleh pihak pendakwaan adalah sesuatu yang tidak boleh dipertahankan. Berdasarkan alasan penghakiman, Mahkamah Majistret telah memberikan penilaian yang sewajarnya kepada pembelaan tertuduh dan menjelaskan tentang percanggahan antara keterangan tertuduh dengan keterangan mangsa dan kedua-dua anak mereka. Mahkamah Majistret telah menolak pembelaan tertuduh berkenaan kewujudan pisau dan kekeliruan mengenai warna pisau yang digunakan. Selain daripada pembelaan tersebut, adalah didapati tiada pembelaan lain yang dikemukakan oleh pihak pembelaan. Oleh yang demikian, dapatan Mahkamah Majistret berkenaan dengan pembelaan yang dikemukakan dan keseluruhan keterangan bahawa pihak pembelaan tidak dapat menimbulkan keraguan yang munasabah adalah sesuatu yang tidak boleh digugat atau diganggu oleh Mahkamah Tinggi. Hukuman yang dikenakan adalah berada di dalam ruang lingkup hukuman seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Namun begitu, hukuman penjara akan menukar status tertuduh daripada seorang yang bebas kepada seorang banduan. Ianya akan menjejaskan tertuduh dan keluarga tanggungannya dan akan menyebabkan masalah yang lebih serius dialami oleh keluarga tertuduh termasuk mangsa dan anak-anak. Sekiranya mangsa dan tertuduh mempunyai masalah kekeluargaan, maka prosedur yang dinyatakan di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 boleh diguna pakai sewajarnya. Sekiranya tindakan dikemukakan di Mahkamah Syariah, ia akan diambil tindakan yang sewajarnya mengikut Undang-Undang Kekeluargaan Islam. Oleh itu, hukuman pemenjaraan tidak bersesuaian dalam kes ini demi memastikan tiada insiden lain yang akan menimbulkan masalah lebih serius berlaku. Akhirnya, rayuan terhadap sambitan tertuduh ditolak dan tertuduh didapati kekal bersalah. Akan tetapi, hukuman penjara yang diputuskan oleh Mahkamah Majistret diketepikan dan diganti dengan hukuman denda RM10,000 dan jika tertuduh gagal membayar denda tersebut, tertuduh boleh dikenakan hukuman 6 bulan penjara. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Roslan Awang Muhammad lawan pendakwa raya 2022-12 MLJ 59 Mahkamah Tinggi Temerloh. Nombor rayuan jenayah CB 41S 708 tahun 2021.